Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, ni rakaman untuk gold. Okey, alhamdulillah tahniah yang sell disebabkan momentum ataupun berpandu pada market semasa. Maksudnya kita ikut trend untuk lakukan dagangan. Okey. Okey, dia dah sampai dekat SE by day 1. Ni adalah zone-zone yang kita nak tunggu untuk buy position. So saya dah update untuk buy dan sell untuk harga semasa yang kita nampak dekat sini lah. Maksudnya semalam memang jangkaan kita di HY menguat dan memang kita nampak lah di HY memang menguat semalam. So okay, apa yang next plan kita? Next plan kita just, saya dah marking ni adalah SE yang memang kita target dekat sini lah, yang dia akan touch untuk dia naik. Okay. Sekarang ni kita, siapa yang tak ada hold, siapa yang ada hold position, pastikan saya BE, sebab ada dua kebarangkalian yang akan terjadi dekat zone ni. Kita kena watching dekat sini punya zone sini untuk sell H4 daily. Ni H4 dan daily. So dekat sini dia map kita untuk sell position. Saya tak ambil lah tengah-tengah ni nak sell. Saya tak ambil, saya tengok shadow ni, dia price saya dekat sini lah, range saya dekat area dalam ni. So lebih kurang, kalau siapa yang account kecil, pastikan dekat lower time frame dia set opsi sell. Dia masuk zone, baru kita tengok dekat lower time frame ada set opsi sell, baru kita sell dekat area 40 dengan 50. So hati-hati lah dekat area 41 tu, 41 hingga 50. Saya sebut nombor belakang, itu adalah zone sell kita. Untuk sekarang ni bukan tak boleh nak sell lower time frame, tapi berhati-hati disebabkan sini kita nampak kat sini dia penurunan yang licin, dia boleh test balik untuk kenaikan dulu. Dia test dekat sini point kita. Kalau dia tak lepas, kita kena fokus sell. Disebabkan apa? Disebabkan momentum yang kita nampak ni, momentum ni. Masih lagi momentum sell di time frame. Saya buat warna merah, hampa boleh faham lah, senang. Momentum yang kita nampak ni momentum sell di daily ni. Takkan sepanjang momentum kita nak sell kan. So logik. Okay, kita tengok dekat lower time frame, kita pakai sampai H4 saja sebab H1 dia boleh break. So dekat H4 ni kita nampak momentum masih lagi momentum sell di time frame H4. Tapi peka sahaja dekat sini sebab semalam price gagal buat satu new low. Maksudnya tendensi dia nak test balik kat sini ada. Siapa yang nak buy, curi buy ni cantik lah untuk sementara mencari sell di sini. Reason kita nak sell, satu, kita nampak market dashboard dan daily masih lagi buat penurunan kecuali week dan day one, monthly sorry. So dekat sini is point kita untuk kita follow apa market nak bagi kita kat sini. Dekat zone ni sahaja. Untuk hari ni kemungkinan dekat zone ni sahaja saya buat warna lain. So range yang saya target dekat daripada 56 sampai 54. Maksudnya daripada 2956 sampai 2954 tu dah range untuk pergerakan untuk hari ni. Kalau DHY masih menguat, maksudnya pagi ni price boleh buat kenaikan dan dia kita akan tengok open US pula macam mana. Hati-hati sekarang peperangan ekonomi, so hati-hati. Banyak yang counter jatuh, so kita kena peka saja. Bukan tak dinafikan orang kata gold akan fly, kita relax dulu. Sekurang-kurangnya ada setup OC buy di time frame H4. Ni tak ada malam buat. Dia close shadow tak break. Sebab tu hati-hati. Walaupun ingat semua dah signal dah ada dah, signal sell. So kita nak sell pun, bukan saya tak nak sell kat sini, bukan tak boleh, boleh. Berpandu pada H1 reversal retest dekat zone H1 ni. Sebab kita kena peka kak, H1 ni dah ada setup OC buy. Cuma kita nak tengok price boleh tak sampai kat zone ni untuk sell kita. Tapi kalau hampa nak pakai lower time frame untuk scalping terpulang lah. Tapi peribadi saya tak nak sell dekat sini tengah-tengah. Saya akan tunggu saja dekat zone ni untuk lakukan dagangan
sell. Kadang-kadang dia cocok sini shadow untuk sell. Saya semalam saya tengok kat N30 ni, siapa pakai B-band nampak lah N30. N30 tak lepas malam ni, nampak ni N30 berapa kali dia test kat B-band, tak lepas, turun. Lepas tu hati-hati, benda yang sama dekat sini, dekat zone ni kalau siapa nak pakai N30 boleh peka kat B-band. Tapi kalau B-band ni break, B-band H1 dia akan break. B-band N30 break, B-band H1 yang watching, kita akan watching dekat sini pula, dia akan cocok dekat sini, dia akan test B-band. Dia kalau tak break, apa, sell je, lontar je. Okay, kita jumpa next video. Thank you yang support dekat VIP, thank you yang support dekat public. Kasih like sikit. Inilah signal untuk hari ni. Santai saja. Bila market tengah-tengah ni, pagi Asia saat lagi, saya menyangkakan ada kenaikan lagi lah. Kenaikan untuk entry, baru dia keputusan dia kat sini. Kalau dia break, maksudnya dia akan buat kenaikan dan dia mencari zone-zone OC yang ada di atas. Ingat, kalau dia naik, dia terus ada zone-zone yang kita dah marking kat atas ni untuk sell. H4 dan daily jaga. Jangan kata gold nak fly lagi. Gold lah buat kejatuhan macam ni. Kita relax dulu. Kita jumpa next video. Selamat pagi semua.